Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan kematian eksekutif pentadbiran Berita TV9 Nur Shaliza Jaafar, Polis Selangor mengesahkan ada unsur jenayah dalam kematian mangsa. Sebab kematian tu saya boleh bagi tahu lah. Aphasia due to upper airway obstruction. Aphasia ni maknanya apa nama ni? Kena cakap Melayu, jerutan di tengkuk lah. Susulan itu beliau berkata polis sudah menahan suami mangsa bagi membantu siasatan. Dia ditahan di Segamat Johor sebaik selesai pengebumian malam semalam. Mayat Allahyarham Shaliza ditemui di dalam satu daripada bilik tidur rumah mangsa. Mayat ditemui suaminya. Dalam pada itu, jenazah Allahyarham selamat dikebumikan malam semalam di tanah perkuburan Islam Felda Redong. Shaliza merupakan anak kedua daripada 6 beradik dan mempunyai seorang cahaya mata berusia 2 tahun. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Arjunaidi Muhammad ketika dihubungi Berita TV9 berkata suami Allahyarham kini direman. Katanya suspek direman DIP di Petaling Jaya bagi membantu siasatan. Kata SCP Arjunaidi lagi, suspek direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis mendapat perintah tahanan reman suami eksekutif pentadbiran Berita TV9 yang ditemui mati di dalam bilik rumahnya di Damansara Damai malam Sabtu lalu bagi membantu siasatan. Perintah reman sehingga 5 Ogos itu dikeluarkan Magistrate Petaling Jaya Nazri Omran mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Sebab kematian tu saya boleh bagi tahu lah. Aphasia due to upper airway obstruction. Aphasia ni maknanya apa nama ni? Kena cakap Melayu, jerutan di tengkuk lah. Ya. Aphasia ni lemah mana tidak ada masuk oksigen. So upper airways obstruction, dia block dia kata. Tambahnya, suami mangsa yang berusia 31 tahun itu ditahan di Segamat Johor jam 10.15 malam semalam selepas selesai pengkebumian jenazah mangsa. Nur Shaliza Jaafar, 30 tahun yang bertugas di unit berita stesen itu dikatakan ditemui mati oleh suaminya 7.25 malam Sabtu lalu selepas tidak menjawab panggilan ketika dipanggil untuk berbuka puasa. Sebelum kejadian berlaku pertengkaran antara mangsa dan suaminya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian. Di rumah keluarga Allahyarham di Felda Redong 1 Labis, suasana hibah menyelubungi seluruh ahli keluarga ketika jenazah Allahyarham tiba dari ibu negara kira-kira jam 7.15 malam semalam. Suasana bertambah pilu apabila ibu bapa Allahyarham Jaafar Bakri 60 dan Rohani Aris 52 tahun yang mengiringi jenazah dari Hospital Sungai Buloh hampir rebah sebaik tiba di rumah. Solat jenazah dilakukan di Masjid Jami' Nur Falah Felda Redong 1. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Redong 1 kira-kira jam 8.15 malam semalam. Ibu bapa Allahyarham juga terpaksa dipapah sepanjang pengkebumian anak kedua mereka itu. Allahyarham meninggalkan seorang anak, Danish Nur Azman 2 tahun yang kini dijaga keluarga Allahyarham.